Baitullah kiblatku, Al-Quran pedomanku. Sekalian muslimin muslimat adalah saudara. Hidup dan matiku adalah atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingatlah dan peganglah sungguh-sungguh kenyataan dan pesanan ini selama-lamanya. Ketahuilah, wahai saudaraku, bahawa mati itu benar, masuk ke liang kubur itu benar, soalan mungkar nakir itu benar, dibangkitkan semula di padang mahsyar dan diadili segala amal perbuatan di dunia itu juga benar, melalui titian sirat itu benar, balasan nikmat syurga dan pembalasan siksa neraka itu semuanya benar. Semuanya akan kita lalui dan tempuhi tanpa syak dan ragu-ragu. Wahai saudaraku Abdullah, selamat tinggal buat selama-lamanya. Kami serahkan kamu kepada Allah yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga dicucuri rahmat keampunan buat kamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu ini. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahannya, sama ada yang sedari ataupun tidak. Dan ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Wahai saudaraku Abdullah, ingatlah pesanan akhir kami. Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita. Kepada Allah kami berharap memberikan perlindungan kepadamu, diganjari segala amal kebaikan kamu di dunia. Nastaudi'ukumullah, nastaudi'ukumullah.